Rezeki misai keli Razak. Razak berdiri di pinggir tanah pusaka peninggalan ayahnya. Dia melihat kawasan yang terbiar itu dengan perasaan sayu, namun hatinya penuh dengan tekad. Aku mesti buat sesuatu supaya tanah ini memberi hasil, bisik Razak sambil memegang sekop yang sudah berkarat. Keesokan harinya, Razak berjumpa dengan Pak Samad, seorang penternak ikan yang berjaya di kampung sebelah. Pak Samad membawa sebuah baldi kecil yang berisi anak-anak ikan yang lincah. Ikan keli ini nampak kecil, Razak, tetapi inilah kunci kepada kesenangan jika kau rajin menjaganya, kata Pak Samad dengan penuh semangat. Pak Samad menerangkan bahawa ikan keli sangat istimewa. Ikan ini kuat dan tidak mudah sakit, serta membesar dengan sangat pantas berbanding ikan lain. Razak mendengar dengan teliti setiap nasihat tentang cara menjaga kualiti air agar ikan-ikan itu sentiasa sihat dan cergas. Mereka berdua mula membina kolam kanvas di atas tanah Razak. Dengan kerjasama yang erat, kanvas biru dibentangkan dan rangka kayu disusun rapi. Walaupun perlu membasahi dahi, Razak berasa sangat gembira melihat langkah pertamanya kini mula menjadi kenyataan. Masa berlalu dengan pantas, dan kolam Razak kini sudah dipenuhi air dan anak ikan. Setiap pagi dan petang, Razak akan memberi makan kepada ikan-ikannya. Dia tersenyum melihat permukaan air yang berkocak hebat setiap kali pelet makanan ditaburkan. Suatu malam, hujan turun dengan sangat lebat. Razak risau jika kolamnya melimpah atau bocor. Dia keluar dengan lampu suluh dan mendapati terdapat sedikit rekahan pada rangka kolam. Dengan segera, dia membaiki kerosakan itu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Akhirnya, tiba hari yang ditunggu-tunggu untuk menuai hasil. Pak Samad datang membantu Razak untuk menarik jaring yang besar ke tengah kolam. Ikan-ikan keli yang gemuk dan berkilat melompat-lompat di dalam jaring, menandakan hasil yang sangat lumayan. Razak membawa hasil ternakannya ke pasar tani. Seorang pelanggan tetap, Mak Jah, sangat tertarik dengan kesegaran ikan-ikan Razak. Segar betul ikan kamu ni, Razak. Bawa bagi Mak Jah 5 kilogram ya, kata Mak Jah sambil menghulurkan bungkusan plastik. Selepas tamat waktu pasar, Razak duduk sebentar untuk mengira hasil jualan hari itu. Dia tidak menyangka keuntungan yang diperoleh sangat memberangsangkan. Dengan wang itu, dia mampu membeli lebih banyak benih ikan dan membesarkan lagi perniagaannya. Kejayaan Razak menjadi inspirasi kepada anak muda di kampungnya. Seorang pemuda bernama Mika datang berjumpa Razak untuk belajar rahsia kejayaannya. Razak dengan rendah hati menunjukkan kolam baharunya yang lebih besar, membuktikan bahawa penternakan ikan keli sememangnya menguntungkan.